Selepas itu, apa jadi? Saya lebih kurang dalam pukul 6.45 pagi, saya telefon ke hospital. Saya telefon ke hospital, nurse kata masih tidak sedarkan diri macam semalam. Masih tidak sedarkan diri macam semalam. Saya pun susah hati jugalah, kan? Susah hati. Lepas tu, saya pun tak bagi tahu isteri, saya nak keluar pergi hospital. Saya keluar pergi hospital, dia sedar juga. Awak lagi mana? Saya nak keluar kejap. Dengan muka serius, muka garang. Saya nak keluar kejap. Saya tak nak bagi dia ikut. Kalau dia ikut, banyak masalah, banyak drama. So, saya pergi hospital. Saya pergi hospital, saya sampai tepi katil anak saya tu, dia duduk tidur. Macam itulah, dia tak sedar kan? Dia tak sedar semua kan? Lepas tu, saya pun baca ayat kursi. Baca ayat kursi, lepas baca ayat kursi, saya pun tarik nafas panjang-panjang. Saya tahan nafas, saya cakap, Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa aku, dosa-dosa isteri aku, dosa-dosa anak aku ni, yang ni, Ya Allah. Ya Allah, dia masih muda, ampunkanlah dia, berilah peluang kepada dia, sedarkanlah dia, Ya Allah. Saya pun hembus nafas tu ke dahi dia. Nak panjang-panjang sangat pun tak boleh lah, sebab kita tahan nafas. Ini orang panggil doa dalam nafas. Saya pun hembus kepada dia nafas tu, sembuh atas dahi dia. Lepas tu, 5 minit lepas tu, saya cuba panggil dia. Saya panggil. Nama dia Muhammad Azam Irfan. Saya panggil dia Irfan. Irfan. Saya panggil suara perlahan. Saya panggil suara perlahan. Irfan. Dia diam lagi lepas pada tu. Dia cuba untuk buka mata dia. Tapi tak kuat. Mata dia keluar berair mata. Saya pula sedih tengok macam tu kan. Lepas pada tu, apa jadi selepas pada tu adalah